Salah satu rahsia jutawan ialah bayar diri sendiri dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan bayar diri sendiri dahulu? Ia adalah sebahagian pendapatan untuk tuan-puan simpan secara konsisten dan semua jutawan mengamalkan teknik ini. Tanpa simpanan, bagaimana tuan-puan boleh menjadi jutawan? Walaupun komitmen seperti rumah dan kereta wajib dibayar, tetapi simpanan sama penting dan sepatutnya menjadi sebahagian dari komitmen bulanan tuan-puan. Dan pastikan tuan-puan simpan dalam beberapa platform berbeza untuk tujuan yang berbeza. Contohnya, simpanan ASP atau tabung haji untuk simpanan jangka masa pendek seperti simpanan kecemasan, bayaran insurans kereta ataupun simpanan untuk travel. Simpanan dalam bentuk emas pula adalah simpanan jangka masa yang panjang seperti simpanan untuk haji, pendidikan anak-anak ataupun simpanan persaraan. Dengan public gold, tuan-puan ada peluang untuk menabung dalam bentuk emas tanpa komitmen dan tanpa caj tambahan melalui akaun Emascap Public Gold ataupun Gold Accumulation Program. Dengan hasil tabungan yang konsisten, tuan-puan bukan sahaja boleh dapatkan gold bar 1 gram, malah tuan-puan boleh juga miliki gold bar 1 kilogram. Tuan-puan boleh mulakan dengan menabung gram emas di akaun Emascap yang mana tuan-puan boleh sahaja membuat belian emas serendah RM100. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Jadi untuk pemula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.